Sorry lah kalau ni ada tu sikit. Dugaan sikit bila kita online ni macam ni lah dugaan dia, itulah banyak benda yang nak kena bersedia. Okay, kat mana tadi kita isu bidang kuasa, punca kuasa. Jadi kalau tuan-tuan nak berbincang, nak berbahas dengan mana-mana pihak berkenaan dengan kenapa undang-undang syariah itu setakat itu sahaja, ataupun kenapa undang-undang syariah itu hanya um, dikatakan tidak memihak kepada suami, isteri dan sebagainya. Kita sebagai peguam, sebagai owner syarikat, kita kena jelaskan pada masyarakat bahawa tuan-tuan kena tengok balik dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 121-1A. Fahamkan dekat situ baru kita tahu kenapa kita punya limitation kita setakat itu sahaja. Kita nak bincang lebih-lebih pun tak boleh tuan-tuan, bukan tak boleh. Boleh bincang lebih-lebih. Kalau in term of konteksnya akademik, kita boleh bincang, further discuss, tak ada masalah. Tapi kalau untuk kita menjelaskan kepada masyarakat, nak mencerita pada orang awam dan sebagainya, memang kita kena kembali back to main kita, perkara 121 itu saja. Tak boleh kata oh, kau ni pengecut dah jadi peguam ni apa semua, tak boleh. Sebab memang kuasa peguam syari'i itu memang apa-apa kembali kepada 121 selain daripada enakmen-enakmen yang digubal oleh negeri-negeri. Okey, faham eh? Ya. Alright. So, um, kena tengok juga kita punya konsep kita apabila kita um, menjadi um, seorang owner syarikat. Okay, owner syarikat mesti kita ada HR. Okay, HR kita ataupun human resource lah. Mana kita kena tahu apa peranan siapa yang dikatakan sebagai HR tu sendiri, dan bagaimana kerja HR tu bila kita uh, lantik HR tu, okay, dia kena tahu bila kita jadi HR, tugas dia adalah untuk pastikan sistem di pejabat tu bergerak secara sistematik untuk pastikan organisasi ataupun firma tu bergerak selari dengan um, nilai kita sebagai peguam syar'i lah. Kita akan bawa title syar'i. Pergi mana-mana pun, contoh Ain kalau pergi mana-mana, pergi pasar pun orang takkan panggil dah Ain, Ain unit sas, tak. Orang panggil Ain peguam syar'i. Ha. Puan Umu orang takkan panggil dah Puan Umu lawyer civil ke apa, tak ada. Once you ada lesen as lawyer syar'i, orang akan panggil you Puan Umu lawyer syar'i. Civil tu yang akan tolak tepi dah nanti. Bukan tolak tepi, orang akan kata dia ni lawyer syari'i, dia ni bagus ni, faham tak? Itu maksud saya. Okay, so kita kena faham. Bila kita menjadi apa bos syarikat, apa owner syarikat, kita nak ambil staff, benda pertama yang kita kena perhalusi, kena faham, kena tengok dia punya kelayakan. Itu satu. Jangan ambil staff yang melebihi kelayakan yang kita tetapkan. Contoh, kita nak ambil kerani tapi ambil staff kerani yang level pendidikan dia master. Oh, tak kena. Gaji pun tak kena. Kena ambil berdasarkan dia punya kelayakan. Kerani ni standard apa? SPM ke diploma? Standard kerani apa? Puan Umu. Ain. Standard kerani ni apa? SPM ke diploma? Dulu SPM tak, sekarang Dulu SPM eh? Sekarang diploma. sekarang diploma dah tak? Sekarang minimum diploma. Hmm. So kita kita kena pastikan lah. Minimum kerani kita mesti ada diploma. Diploma in berkaitan lah. Janganlah diploma in apa halal food management. Awak nak ambil kerani halal food management. Tak kena. Diploma in apa? Setiausaha pejabat. Diploma in apa? Management office. Boleh lah. Nak kena pastikan dia punya tu. Cuma macam saya punya style, selain daripada saya tengok kelayakan akademik, saya juga akan tengok syahsiah diri bakal staff tu bila dia datang interview dengan saya. By the time dia masuk je pejabat saya untuk interview dengan saya dah boleh buat
prejudgment. Prejudgment. Sebab saya dah berurusan dengan ramai orang. Dan kadang-kadang bukanlah kadang-kadang. Maksudnya kebanyakan kebiasaan prejudgment saya itu tak lari lah. Dia tak lari semua tapi tepat lah. Ah, saya tahu, saya boleh tahu dia ni seorang yang boleh bekerja dalam tim ataupun tak boleh, ataupun ini orang yang macam mana. Hmm. Biasa saya boleh macam tu sebab kita bila kita jadi bos, kita kena cepat membaca personality bakal staff kita supaya kita tidak diambil kesempatan oleh staff lah di kemudian hari. Dia jadi bos ni kena hati-hati ke, kalau baik sangat pun tak boleh, kalau tak baik pun sangat pun tak boleh. Dia mesti tengah-tengah, neutral. Ada masa kita boleh baik dengan staff, ada masa kita kena kena tegas dengan staff, ada masa kita boleh hura-hura dengan staff, tak ada masalah. Okay? Sebab kita kena kena pastikan bila kita dah ambil staff, kita nak kena make sure yang dia ni ada um, satu disiplin yang bagus, yang pertama. Yang kedua, dia mesti amanah. Amanah dengan kerja, dan juga dia mesti cekap. Bila buat satu kerja tu tak perlu banyak kali bagi arahan. Sekali cukup. Ain tolong buat research berkaitan dengan kirayuan dia semua. Ain pun buat research, dia tahu dah. Ni kan research apa ya Cik Rafi? Research nak buat macam mana? Dia tanya kita balik. Benda-benda macam tu sepatutnya dia dah kena take note dah. Nak buat research kena buat apa? Google dan sebagainya contoh. Right. Dari sudut kebajikan. Kebajikan bila kita jadi bos ni, of course tak lari daripada isu gaji yang um, gaji kita bagi apa? Gaji yang adil lah. Gaji yang adil. Gaji adil. Macam mana kita tak tahu gaji tu adil ke tak? Kita sendiri yang tentukan. Kalau aku bekerja dekat sebuah syarikat selama 8 jam setiap hari, selama 20 hari. Sebab kita akan cuti Sabtu Ahad. Kita akan buka company ikut masa mahkamah. Jadi, berapakah gaji yang aku rasa sesuai dan patut aku bayar untuk seorang staff? Kalau ikut kerajaan sekarang, macam saya ikut kepada saranan kerajaan lah. Minimum 1,700. Okay, 1,700. Tapi kalau bayar lebih pun tak ada masalah. Boleh je kalau bayar lebih. Kalau bayar lebih tu maknanya pendapatan syarikat tuan-tuan berada di tahap yang bagus lah. Sebabnya um, biasanya company-company ini sebolehnya nak berjimat. Cuma bagi saya tidak, saya bukanlah kata saya nak berjimat, tak. Tapi saya prefer kalau saya bayar gaji staff tu, saya nampaklah hasil dia ke mana. Sebab kita ni sekarang ni tuan-tuan, contohnya Puan Umu. Puan Umu lah sebabnya Puan Ain ni dia muda sangat. Puan Umu ni kita lebih kurang je. Kita ni berhadapan dengan Gen Z Puan Umu. Jadi kita ni, bila Gen Z ni dia banyak akal dia. Banyak akal, banyak dia punya apa kita panggil kalau bahasa kampung dia, banyak sangat buah sepelik dia. Buah sepelik. Saya panggil buah sepelik lah. Saya tak Betul, reti. betul. Saya tak reti bahasa Gen Z dia apa. Tapi kita panggil buah sepelik lah. Dia banyak sangat dia punya taktik dia. Jadi bila kita berhadapan dengan Gen Z ni, kita ni nak cuba nak into dia scene. Kita nak juga biar sama jiwa dengan dia. Tapi masa sama dia buat kerja tu biar smooth untuk kita. Jadi melalui gaji yang adil itulah salah satu dia. Contoh, dia buat gaji basic kita katalah kita offer dia 1,700. Okay, tapi kita counter balik. In case you bawa masuk case, kita ada portion untuk introducer. Kalau you kendalikan case dari A to Z, kita akan ada portion untuk kendalian case. So dari situ, staff akan rasa macam okay, uh, bos ada counter back balik. Tidaklah aku rasa macam buat kerja semata-mata buat kerja, faham tak? Sebab kita kena reality lah Ain, Umu dan juga ni Azwar kita kena kena berada di dunia reality lah. Apa-apa kerja yang kita buat sekarang ni, kok mana dia mesti ada upah dia. Upah dia tak banyak sikit, tak sikit banyak, tu je. Tak ada benda yang kita buat tak ada upah. Ha, jadinya uh, dan Nabi pun dah bagi tahu, bila kita guna khidmat seseorang itu, kena bayar upah dia sebelum peluh dia kering. Betul eh?
Kalau salah betulkan. Tapi saya memang selalu baca hadis tu sebabnya saya sangat takut bila saya membayar upah staf saya ataupun gaji staf saya tidak apa berpadanan dengan kerja yang diorang dah buat untuk kita. Contoh kita ada kes rayuan Biasa kes rayuan lah. Kes rayuan ni dia sampai kena stay back, kena cari banyak benda yang kena buat. Kes rayuan. Tup-tup hujung bulan gaji macam tu juga, tak ada bagi bonus ke apa. Tapi bagi arahan dekat staff macam dia balaci kita. Tu saya tak suka. Kita kalau boleh bila kita jadi owner firm, cuba wujudkan satu persekitaran yang kondusif kepada staff kita. Kalaupun tak boleh jadikan firm kita tu cantik disebabkan isu ni, tapi at least upah kepada pekerja kita tu biar berpadanan dengan apa yang dibuat pada kita. Supaya dia appreciate lah, at least kalau kata dia ke depan suruh dia pergi ke firm lain ataupun dia buka firm sendiri, dia tahulah dulu bos aku begini begini begini. Macam saya sentiasa ingat kebaikan yang master saya pernah buat pada saya. Apa yang kelemahan dan keburukan tu saya simpan seorang. Tapi kebaikan-kebaikan yang master saya pernah buat pada saya tu, saya akan cuba bagi pula pada staff saya dan saya cuba tambah baik. Tu style saya. Itu cara saya lah, sebab saya nak buat kerja dah tak cukup masa dah. Banyak ke apa pergi sana pergi sini, kes sana ke sini. Jadi staff yang di pejabat itulah saya kena appreciate dan hargai itu betul. Apa dia buat apa semua tu saya kena tengok dia punya kerja A to Z, make sure bagi cantik dan smooth lah. Tu cerita dia. Okay, baik. Bila kita menjadi seorang majikan ya tuan-tuan, um, kita akan terikat kepada tiga perkara. Perkara yang pertama, kita punya prinsip keadilan kita dalam Islam tu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, um, akhlak kita bila bekerja. Sebagai majikan pun kadang-kadang ada juga majikan yang jenis main lepas dan sebagainya. Dan yang paling utama ialah undang-undang kerja lah. Undang-undang kerja ni biasalah ada stand, macam saya cakap, ada stand company. Kalau kalau tuan-tuan tengok balik, recap balik video yang saya buat lepas sebelum ni berkenaan dengan isu KWSP dan SOKSO tu, masih ada untuk pengetahuan ni tuan-tuan, masih ada syarikat ataupun firma-firma yang menggajikan pekerja tapi tidak membuat potongan wajib KWSP dan SOKSO. Ah, Sedangkan itu tanggungjawab majikan. Dia tak buat. Diserah kepada staff dia untuk staff dia buat. Staff lah kena buat sendiri. Saya rasa di Pahang mungkin dah buat lah kot semua. Tapi ada di negeri lain. Ini kita cerita di negeri lain bukan di Pahang. Saya harap di Pahang tak ada macam tu lah. Right? Dan kita bila kita buka firma ni tuan-tuan, uh, kita kena ada satu perancangan yang baik, strategik untuk merangka hala tuju ke mana firma kita nak pergi selepas ini. Uh, okay, ke mana kita nak pergi selepas ini sebabnya uh, tanpa perancangan yang baik, tanpa perancangan yang bagus, pernah jadi di depan mata saya tengok sendiri bagaimana seorang peguam yang asalnya buka firma tapi sebab dia tidak ada buat perancangan pengurusan firma, akhirnya ditutup firma tu, dia masuk firma orang lain. Faham Dia dah buka firma, dah ada klien, tapi sebab dia tidak ada satu perancangan yang strategik, tak tahu hala tuju ke mana nak pergi firma dia, end up dia tutup firma tu, dia masuk firma orang lain, JV dengan orang lain pula. Ah, jadi kita sebagai owner syarikat ni bukan senang lah. Owner the firm bukan senang lah. Nak buka syarikat bukan sekadar aku labur modal, aku beli aset itu, beli aset ini, aku hire pekerja ini, then that's it. Aku boleh buat satu syarikat dah. Walah, tak ada. Saya nak berada di mana saya sekarang, di mana syarikat saya sekarang. Saya ambil masa kurang lebih 10 tahun untuk branding saja dan juga untuk pengurusan 10 tahun. Dalam tempoh saya buka firm sampai sekarang masih lagi
orang kata istilahnya masih ada lagi dalam peringkat branding. Saya mengikut arus semasa. Saya tengok, saya follow the trending. Macam mana aku nak blend into Gen Z punya cara. Dan saya tengok memang Gen Z sekarang memang 100%, saya kata, bukan 100% lah. Saya rasa 80 ke 90% bergantung kepada sosial media. Kuatnya kuasa sosial media ni. Sebab tu saya kata kat tuan-tuan, dalam arahan amalan yang kita bincang di awal tadi, ada beberapa arahan amalan yang saya kira bukan perlu dihapuskan, tapi perlu dipinda sahaja. Pinda supaya dia jadi lebih baik dan kompeten untuk digunakan dari masa ke semasa. Bapak faham tak apa yang saya sampaikan? Faham tak? Puan Ain faham tak? Faham? Faham Saya maksudnya faham. faham maksudnya uh, dalam etika tu dia ada sebut pasal kita tak boleh mengiklankan diri. Benda ni kalau pada tahun 2002 relevan. Saya kira relevan sebab pada waktu itu belum ada uh, kemajuan yang drastik dari sudut teknologi macam kita sekarang ni. Ada TikTok, ada apa apa nama? Facebook, Twitter, apa lagi sosial media yang ada? Saya tahu tiga benda ni je. Ada lain ke yang menjadi thread pun saya nampak dah IG, makin IG. IG lah lima benda kan. Saya nampak benda tu boleh dipinda untuk menambah baik. Contoh kalau contoh macam kita sebagai peguam. Okey, tuan-tuan dah belajar dengan saya. Dah ada ilmu sikit. Saya pun ada ilmu sikit. Jadi kita nak spread to the masyarakat, to the netizen. Kita buat awareness punya, kita panggil talk ringkas. Bukanlah kita nak menyuruh klien untuk buat sendiri kes, tidak. Tapi kita nak mendidik masyarakat supaya dia orang memahami tugas seorang peguam syar'i dan macam mana cara kalau kata ada masalah you nak cari peguam syar'i. Itu cara kita nak educate masyarakat tuan-tuan. Maksudnya kita buat simple video, simple talk. Benda tu saya kata dia relate dengan etika peguam. Tapi tuan-tuan jangan jawab macam ni depan panel penemu duga. Memang fail lah jawabnya. Sebab dia soalan ni saya pernah ditanya masa interview di Selangor hari tu. Soalan dia kata macam ni tau. Panel tanya, "Okay tuan, kalau tuan apa dia kata adakah tuan bersetuju dengan apa seorang peguam etika peguam syar'i yang mana seorang peguam itu adakah seorang peguam itu dibenarkan untuk membuat sebarang bentuk periklanan?" Kita nak jawab macam mana dalam keadaan kita sendiri pun aktif bersosial media, betul tak? Ain, Puan Umu mesti ada sosial media, ada TikTok dan sebagainya, betul tak? Jadi dapat pula soalan yang tu, tuan-tuan jangan jawab macam saya ajar tadi, memang confirm fail punya. Dia ada cara nak menjawab. Dia kena jawab dengan berlapik sikit. Kita kena bagi tahu pendapat kita, tapi masa yang sama kita lontarkan balik buah itu kepada panel untuk dia orang fikir. Adakah benda ini perlu dipinda ataupun yes masih lagi relevan walaupun dah 2026, dah 24 tahun dah etika ni. Faham tak? Puan faham tak apa yang saya cakap? Ah, benda tu yang saya cuba untuk educate masyarakat kita dari masa ke semasa. Faham Baik. Ya, ya. Okay. Alright. Bila kita dah mula mengambil pekerja, sampai satu masa, ada masa dan ketikanya pekerja kita mesti ada yang nak berhenti, ada yang buat hal dan sebagainya. Itu takkan terlepas. Kalau tuan-tuan jadi owner syarikat, tuan-tuan akan jumpa situasi-situasi ni. Pekerja nak berhenti, pekerja nak terberanak, pekerja nak bercuti, pergi umrah, haji dan sebagainya, pekerja nak pecah amanah. Okay? Bila kita jadi owner syarikat, saya nak bagi tahu tuan-tuan, daripada 10 ilmu yang tuan-tuan ada sebagai owner syarikat, jangan bagi semua kepada tuan-tuan punya staff. Jangan. Simpan satu untuk tuan-tuan. Kalau silat, you ada 10 buah silat, jangan bagi semua ke anak murid. 9 tu you bagi, satu you simpan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita kena faham.
Ni bukan nak bagi nak bersangka buruk, bukan, tapi berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman senior-senior yang dah 30 tahun praktis, 20 tahun ke atas lah, 20 tahun ke atas praktis, yang saya pernah jumpa bersemuka dan saya pernah duduk bersemeja. Okay, pernah berbincang, borak. Sebab yelah, walaupun kita dalam, saya tak lama sangat, saya lebih kurang puan umur juga, cuma puan umur lebih sikit daripada saya. Saya suka berborak dengan lawyer-lawyer super senior yang lebih senior daripada saya. Sebab saya suka ambil buah fikiran dia orang, dan itu antara nasihat yang diberi oleh mereka sebagai owner syarikat kepada saya. Dia bagi tahu, Rafi, kalau you jadi bos, you jadi owner company, uh, kalau you ada 10 ilmu yang you nak bagi pada staff, jangan bagi semua, bagi 9 saja, satu you punya. Dan sekarang saya bagi pada tuan-tuan pula. Kalau tuan-tuan dah ada 10 ilmu yang tuan-tuan dapat daripada saya, nak buka company nanti, bagi 9 je pada staff. Macam mana nak menguruskan firma. Yang ke-10 itu adalah buah pengelas, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu apa-apa yang berlaku kemudian hari. Mungkin berlaku, kalau berlaku apa ah, perkara yang baik, tak ada masalah. Kita bimbang perkara yang sebaliknya. Itu maksud saya. Okay, faham kena faham kat situ. Konsep dia bukan kita nak sentiasa bersangka buruk dengan staff, bukan. Tapi memang kita kena macam tu. Sebagai orang syarikat, memang kita kena ada sedikit kita panggil apa? Syak. Syak tu kena ada sikit. Sikit je lah, dalam 10 ke 15%. Bukan semua. Okay, faham Even Khairul Amin sendiri pun, kalau tuan-tuan tengok, nampak je depan kamera dia suka wow macam tu. Tapi kalau kat belakang-belakang, saya rasa dia pun ada juga rasa apa um, dia mesti ada rasa, bukan syak lah, dia rasa dia perlu berhati-hati. Keadaan kita lebih perlu berhati-hati, sebab kita pun perlu faham juga orang yang datang bekerja dengan kita ni bermacam-macam latar belakang. Okay, faham Ah, right. Okey, untuk analisis SWOT. SWOT ni apa? SWOT ni kita nak tengok dari sudut pengurusan strategi satu firma tu sendiri. Dia ada 4 dia punya benda ni. Dia punya tu merangkumi kekuatan satu firma tu sendiri, kelemahan yang ada, peluang yang ada, dan apa ancaman. Ni saya kata ni SWOT ni kena ada lah. Sebagai owner firma ni, kita kena ada benda ni. Nak tak nak memang kita kena buat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak buat secara bertulis pun tak apa. Tuan-tuan letak dalam fikiran, bila aku jadi owner syarikat, aku mesti ada benda ni. SWOT ni aku kena kena sentiasa sentiasa define, sentiasa update apa kekuatan aku. Contoh saya sebagai owner syarikat, apa kekuatan syarikat saya? um, yang saya nampak kekuatan syarikat saya, orang senang nak cari. Type je MSP, dah keluar. Tuan-tuan cuba buka dekat Google, type MSP, logo MSP akan keluar. Dia punya ni lah. Right? Apa kelemahan yang saya ada ataupun syarikat saya ada? Mungkin saya rasa kelemahannya adalah saya tak berani. Saya ada rasa, walaupun saya dah lama, tapi saya masih tak berani. Tak berani apa? Saya tak berani untuk ambil risiko yang besar. Risiko yang kecil saya berani ambil, risiko yang besar saya tak berani. Apa risiko besar yang saya kata? Risiko besar ni ialah saya tak berani untuk melabur lagi, untuk hire lagi pekerja. Faham tak? Saya lebih suka untuk remain staff saya yang sedia ada berapa sekali, itu je saya remain. Tu saya punya, mungkin itu kelemahan saya. Saya tak berani nak melangkah ke depan untuk cuba satu mungkin benda baru dan sebagainya. Itu benda yang saya nampak kelemahan saya lah. Okey, peluang. Apa peluang yang saya nampak kalau saya sebagai owner syarikat? Saya nampak, peluang yang saya nampak sekarang ni adalah tak ramai pegawai-pegawai syariah yang berani nak bawa kes-kes jenayah syariah. Ni peluang yang saya nampak. Jadi saya cuba ambil peluang untuk explore ke bidang jenayah syariah, yang mana saya nampak bila saya masuk je KK jenayah syariah ni, memang tak ramai, tuan-tuan. Memang tak ramai. Even firm Puan Ain pun tak ni kan, tak bawa ke jenayah kan? Ke bawa ke jenayah? Ain bawa ke jenayah, Ain?
Tak bawa. Tak bawa kan? Bawa Puan Dayah kalau ada kes dia buat je lah macam tu lah. Tapi setakat ni tak ada lagi lah macam tu. Maksudnya Tapi memang, kalau saya sendiri saya tak ada lagi. maksudnya firm awak memang bukan bukan accept sepenuhnya kes jenayah lah. Macam mana nak kata tolak kita tak tolak tapi kalau ada Kalau kita ada akan ambil ambil je. lah. Macam tu. Macam dia berbeza dengan saya. Saya bukan macam tu. Saya memang saya sentiasa saya yang offer. Saya terbalik. Saya sendiri yang offer. Kalau saya jumpa OKT dekat court, saya akan offer. Sebabnya dia unik tau. Dia unik tau bila kita buat kes jenayah ni. Dia tak macam keman. Kes jenayah on the spot you nak lantik peguam, boleh lantik peguam, tak ada masalah. Itu maksud saya offer. Maknanya kita berani untuk ambil peluang. Tu peluang lah tu. Ah, Dan yang paling utama ialah kita nak tengok ancaman. Apabila kita buka form ni, takkan terlepas daripada ancaman. Apa ancaman dia? Ni saya cerita pada tuan-tuan lah. Sebabnya dia pengurusan firma ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia tidak ada satu silibus yang fix. Jadi kebanyakannya, kenapa pihak universiti panggil pensyarah-pensyarah daripada luar macam kami ni mengajar, sebab kita nak lebih menceritakan apa yang berlaku on the field. Jadi bila dah masuk sampai ke SWOT ni, saya kena ceritalah real threat yang mungkin saya hadapi ataupun mungkin tuan-tuan akan hadapi selepas ini. Okay. Threat yang biasanya kita akan hadap selain daripada klien yang banyak songeh dan sebagainya adalah daripada kalangan kawan-kawan sebidang. Ini saya bagi tahu terang ni lah. Threat itu boleh datang daripada kawan-kawan sebidang kita. Dalam bidang kita sendiri ni pun boleh jadi ancaman kepada kita. Saya tak pasti macam mana di civil. Mungkin poin-poin umum boleh share pengalaman di civil selama berapa tahun jadi lawyer ni. Adakah ancaman daripada kawan-kawan sebidang ataupun ancaman tu datang daripada luar? Kalau saya dulu, ancaman ni dari segi diorang akan mainkan harga. Sebab kita ada scale fees, tapi Hmm. diorang ni selalu macam beri diskaun. Tapi ini secara tak legal lah. Maksudnya tak boleh sebenarnya. Macam kita ikut scale fees kita. Hmm. Tiba-tiba yang lawyer satu lagi tu dia bagi kita diskaun. Dia diskaun pada klien 50%. Uish, banyak lah. So, jadi of course lah kes akan tapi itulah sebenarnya saya dah ada yang saya dah suarakan. Maksudnya kita sebenarnya bar counsel ni kena protect lah. Maksudnya tak boleh, sebenarnya tak boleh lah macam ni sampai kau cut kau sampai 50%, 60% dia main harga macam tu. Jadi tapi ini kalau maksudnya tak dari segi undang-undang memang tak boleh lah. Kita tak boleh lah buat Benda macam tu tu kan. bersalahan dengan undang-undang yang Ah, ditetapkan oleh Bar Council Bar lah counsel, maksudnya. yes. Jadi tapi itulah sebab kita nak diorang nak persaingan kan tuan. Jadi Hmm. diorang buatlah macam tu kan sampai sampai dulu saya buat panel dengan beberapa panel pemaju pun kadang kenapa lawyer ni murah, kenapa lawyer ni tak Oh, dia sebenarnya buat perbandingan pula. yes. Jadi sebenarnya kita sebenarnya kalau kita lawyer ni sepakat, so kita tak ada masalah dari segi tu. Tapi diorang ni tak sepakat. Ini belum lagi kalau lawyer di KL lagi lah. Dia akan main dengan harga, dengan main dengan apa. Jadi itu yang macam kita ni lawyer-lawyer yang Melayu dan yang ikut undang-undang pun susah jugalah macam tu kan. Jadi dengan pemaju Cina memang kita tak akan dapat masuk macam tu. Jadi dia memang itulah yang senampak kesukaran untuk lawyer civil ni. Macam tu lah. Tu, Kecuali tu maksudnya antara tu antara threat yang saya nampak di civil lah. Based on apa yang ah, Puan Umu cerita. Tapi kalau ah, di syariah Puan Umu, syariah ni dia bukan bermain dengan harga sangat. Dia tak bermain dengan harga. Tapi dia hmm. bermain dengan apa tahu? Dia bermain dengan persepsi. Persepsi. Kenapa saya Oh, kata persepsi? Sebagai contoh sebagai contoh. Okey, saya bagi contoh je tau Puan. Puan Ain jangan terasa pula sebagai contoh. Puan Ain dia seorang lawyer yang baru lantik, baru jadi lawyer. Okey. Baru sangat lah senang cerita, baru sangat. Ain dah berapa tahun dah jadi lawyer? 2 tahun ada Ain.
Ain? Ya, tak. Saya bulan 4 tak? Bulan 4 ke bulan 7? Setahun lah, setahun ada. Belum lagi. Baru lagi lah. Ah, ah. Okay, tak Betul? apalah. Saya bagi contoh setahun je lah Okay. Ain dia jadi lawyer setahun. Ni saya nak bagi Puan Ungu nampak. Track di dunia syariah ni dia berbeza sikit dengan civil. Dia bermain dengan persepsi. Kenapa saya kata macam tu? Okay. Ain dia baru je dilantik jadi lawyer. Tapi on first day dia bawa kes, bos dia bagi bawa kes yang besar. Maknanya bos dia bagi bawa kes harta pencarian ataupun hadanah yang melibatkan apa klien yang uh, apa ada nama dia semua. Dan kebetulan pula first day tu Ain perform. Ha, Ain perform maksudnya dia bawa tu smooth, tak ada apa yang sangkut semua sebagainya. Mahkamah puas hati. Lawan dia pula lawyer senior, bukan saya lah yang pastinya. Lawyer senior. Ni contoh, Ain jangan rasa ni pula contoh. Okay. Lepas tu lawyer sini tu pula tak boleh nak counter apa yang Ain dah present dan sebagainya. Okay, apa jadi lepas tu? Keluar daripada court, kebiasaannya akan ada mulut-mulut yang mengata Puan Ain. Biasanya persepsinya begitu Puan Umu. Dia membau mulut. Dia cerita benda yang kata kau ni dah lah junior, um, lek-lek dah lah contoh kan. Ataupun kau ni dah lah junior, kata tak payahlah tunjuk bagus sangat, faham tak? Padahal apa yang Puan Ain buat dekat dalam court, semuanya based on kepada enactment, based on buku, based on fakta kes yang klien dia present. Tapi pihak lawan dia tak boleh nak counter, dia main persepsi. Dia kata junior ni tak hormat senior, junior ni buat senior macam ni. Kita kena faham bila kita masuk dalam court, everyone is equal to the law. Kita kena pegang macam tu je. Pegang prinsip tu, insyaAllah tak ada apa. Ain lepas ni tak ada masalah dah nak lawan dengan lawyer senior yang berkaitan kan. Pegang je prinsip tu, kau junior ke, kau senior ke, kalau depan hakim, bila hakim tegur, kau sama je bodoh dengan aku. Saya guna ayat straightforward je lah, senang. Sebabnya kita sama-sama praktis. Maksudnya dia suka di dunia syariah ni dia banyak bermain dengan persepsi, suka membuat cerita. Dia tak bermain dengan isu pasal-pasal fees sangat pun, sebab fees ni macam saya kata lah, kita orang tak ada legal fees, scale legal fees, tapi kita orang yang mungkin dia kata oh baru junior dah letak fees harga yang tinggi-tinggi. Itu dia punya pasal lah, dia nak letak berapa fees pun sebab dia tahu nak pastikan syarikat dia, firm dia boleh terus sustain, boleh terus apa boleh terus apa istilahnya um, bergerak ke depan lah. Tu maksud dia. Faham tak? Okay. So trade di dunia syariah ni dia berbeza sikit dengan civil dari sudut tu. Civil macam Puan Umur cakap tu lah, Puan Umur share lah. Saya suka dia punya sharing tu. Maksudnya macam mana ancaman di dunia civil ni dia berbeza sikit dengan syariah. Jadi Puan Umur nampak lah. Di syariah ni dia banyak bermain dengan isu personal. More to personal issue. Ni tanya Puan Ain, Ain mungkin belum belum hadap lagi benda ni sebab dia baru tak sampai setahun. Dah. Nanti lepas setahun, setahun ke Saya atas dah, nanti baru ni. Ha? saya dah lalui. Saya dah lalui. Oh dah lalu. Dah lalu cerita. Eh, Share dah dengan Puan Mu. saya dah bukanlah lalui apa sangat pun. Tapi betul lah cakap Cik Syarafi tu. Bila kita perform kat dalam court, dalam dewan, even saya ni hanya macam contoh di sesi soal balas kan. Betul lah, kita tak dibangkitkan dalam kita punya tuntutan. Tapi apabila dia buat soal balas, dia menyentuh ada isu baru. So bila ada isu baru, kita kena counter balik, kena soal semula balik. Tak Cik Syarafi. Betul? Tapi saya di apa? Anilah, dipetikaikan. Apa nak sentuh isu tu pula? Macam tu lah. Tapi cerita tu tak habis masa tu je. Cerita Dia, tu dia dia bawa keluar. menggeret-geret keluar sampai ke bos saya. Dia macam tu lah lebih kurang. Benda tu, Dia, saya kata dia ha, dia benda tu dia tidak dia Puan Mu dia tak habis kat dia dalam sepatutnya dewan. sepatutnya what happens in court stay in court, betul tak? Maksudnya kalau kita gaduh teruk macam mana pun dalam court, dia habis kat court lah.
Tapi benda yang berlaku di dunia syariah ni dia lain, dia membawa keluar. Sebab tu kita sebagai owner syarikat ada balik pula kepada topik kita ni. Bila kita dah kenal pasti kekuatan kita sebagai owner firma, kelemahan yang kita ada, peluang yang kita dapat, dan threat ni, sebenarnya yang akan menutup benda-benda yang lain, ancaman ni. Faham? Tuan, Hmm. macam kami, Hmm. kalau kami bergaduh dekat mahkamah, masa tengah bicara ke mahkamah tinggi ke apa kan, macam Hmm. contoh macam argue ke apa, bergaduh ke apa, lepas tu kat luar tu kita baik semula tuan. Macam tu lah, kita tak ada macam apa persepsi apa, kalau kita fight dalam mahkamah aje. Macam tu. Ya. Benda benda tu Ah, yang saya tengok dia jarang berlaku di syariah. Betul lah ini? Dia jarang berlaku. Betul. Nak-nak junior. Ah. Saya sampai kena jeling tau. Saya sampai dalam court saya dijeling. Lepas tu jumpa selepas-lepas tu pun dia macam dah anti dengan saya. Padahal saya tak buat apa pun. Saya Hmm. cuma follow, Follow yelah, the rule, procedure follow the dalam flow court. lah. Betul Sebab tu. lah. Saya cuma follow je. Kan nak buat Betul. penandaan, saya bantah dokumen. Masa soal balas, saya bantah soalan dia. Macam tu je lah. Tak ada apa pun. Tapi dia bawa tu, adalah 2-3 orang lawyer tu. Dia bawa sampai keluar. Sampai saya macam bila jumpa pun saya tegur macam, takkan marah lagi aku yang kes minggu lepas. Dia macam tu tau. Benda tu kan ada dewan. Macam Pasal dia patutnya pakai membawa tindakan. dari hari ke hari. Ha, betul. Dia lama pula tu saya nak tegur balik, nak bercakap dengan saya tu kan. Saya macam, oh dah okey kot ni. Tapi lama jugalah. Dia macam, Hmm. uh, saya senyum. Biasa kita jumpa kan senyum, tegur kan. Dia macam Hmm. nak tak nak je. Ada yang seorang tu memang tak ada lah. Memang dia forever. Memang dia jeling saya. Memang saya senyum pun dia buat dek je macam, oh okey. Saya macam, oh okey. Dulu dia bantah saya sebab saya tak ada wakalah kan. Ha. So bila dah saya masuk wakalah, saya pun bantai dia balik. Macam tu lah. Tapinya dia melerik macam tu. Kita nak sembang ke, nak macam nak discuss ke, nak cakap ke kan. Dia macam ada reflect yang, react yang macam, okay, go on je lah. Proceed je lah. Dia macam tu kan. Dia macam tak best lah kita. Dia macam betul-betul nak lawan, kalau nak letak gap di tengah-tengah tu daripada dalam dewan, maksudnya sepanjang kes tu berjalan mungkin dia tak nak pun bercakap dengan saya, mungkin lah kot kan. So Dia benda-benda macam macam tu. tu yang dia agak tak berapa comel sikit lah Paumu. Kalau boleh nak masuk dunia syariah ni tapi kena kental sikit lah. Dia perlukan kepada satu jiwa kental. Yang kedua, kena ignore je apa yang berlaku. Apa dah settle kat court, dah settle, selesai. Jangan jangan dibawa keluar. Sebab pattern saya, kalau saya masa mula-mula, saya dah pernah bersparing dengan Aini dekat court. Masa mula-mula kami sparring, saya sebenarnya terkejut dengan Aini. Sebab dia pandang saya macam saya ni nak makan dia. Saya tak pernah makan orang kat court. Cuma style saya tak suka yang benda dah habis kat court saya bawa keluar. Saya tak suka macam tu. Jadi saya terkejut lah bila Ain tengok saya macam atas bawah tu kan. Saya macam saya buat salah ke dengan dia kan. Betul tu saya kata saya tak suka, saya bukan macam tu. Saya tak, kalau dah habis, kalau dah selesai kat dalam court, habislah kat dalam court, faham tak? Kat luar saya tegur je macam biasa. Saya lain sikit lah, lain kan dekat court kan. Tapi Cik Syarafi tak tahu. Sepanjang Cik Syarafi nak sampai court tu, saya Cik tanya Nazar tau. Cik Syarafi kat mana? Cik Syarafi kat mana? Dia punya sejuk tangan tu. Ya Allah, dah nampak dah Cik Syarafi masuk dewan tu. Tak payah cakap. Saya dah gelabah dah. Macam mana ni boleh buat tak? Boleh buat tak? Sebab Punya lagi saya tu. bukan jenis yang macam yang situasi yang Ain hadap. Ini Tapi habis, kalau tak yelah puas hati sebab bawa keluar. Saya tak. Saya jenis saya, kalau habis kat court je lah. Dan kalau mahkamah tahu tolak apa benda yang kita bantah dan sebagainya, hmm, that's it. Tu je. Faham tak? betul. Ah, tu Tapi itu. itulah kita macam alamak senior ni macam mana nak buat? Macam tu je lah.
Saya rasa macam debar juga Dua tiga kali tau dengan Cik Syarafi. Saya macam, aduh mana Cik Syarafi ni? Tak nampak batang hidung tak apa lagi lah. Saya boleh relax lagi. Dia dah masuk dewan tu. Dia dah masuk dalam kat pintu dewan tu. Alamak, dah sampai dah. Terus, terus sejuk tangan. So puan Umu nampak eh. So lagi siapa? Azwar. Azwar. So lagi siapa eh? Saya punya student ni. Infinite ni siapa? Azwar dan Muslim. Azwar dan Muslim. Boleh faham ke Azwar dengan Muslim? Boleh faham ke? Boleh? Boleh eh? Boleh, boleh. Sekejap eh. Staff saya ni pula. Ada. Saya hujung minggu ni macam tu lah. Selain daripada kelas dengan tuan-tuan ni, kena standby untuk ni ya. Ada ni kan. Okey, so setakat ni ada persoalan tak tentang topik kita ni lah. Kalau tengok dekat sini saya dah buat apa yang dikatakan dengan strength, weakness, opportunity dengan threat. Dia threat ni kalau selain daripada isu yang kita bincang tadi, berkenaan dengan isu pertumbuhan firma guaman berhampiran dengan firma ni pun satu benda juga. Tapi bagi saya dia satu persaingan sihat. Bila ada firma-firma yang berdekatan ni tak ada masalah pun. Sebenarnya benda ni isunya kalau kita je dekat situ firma tu susah juga. Bila ada ramai-ramai ni, at least kurang-kurangnya bukanlah ramai sangat. Dalam satu kawasan tu, at least ada dua atau tiga firma. Okey dah. Macam contoh firma saya berdekatan dengan firma Ain. Firma Ain. Lepas tu dekat tu ada lagi satu, dua, tiga firma. Tak ada masalah, okey je. Sebabnya benda situlah klien akan tahu. Kita tak ada isu pun duduk berdekatan. Faham tak? Kalau ada isu, lainlah cerita. Satu floor, satu bangunan, satu firma. Tak boleh. Biasa satu bangunan tu sampai tiga, empat firma pun tak ada masalah. Sama dengan civil saya rasa. Ah, dari sudut strength ni kalau tuan-tuan tengok, selain daripada isu kita ni power bawa kes dan sebagainya, kita ada apa kita panggil pakar rujuk. Bukanlah pakar rujuk. Pakar rujuk ni sebenarnya tuan-tuan, bukan kita yang declare. Bukan kita yang ni yang memberi kita gelaran tu adalah orang awam ataupun mungkin mahkamah. Dapat declare kata dia ni sebagai pakar rujuk. Contohnya ada satu peguam yang saya kira dia boleh jadi pakar lah. Saya declare sebagai pakar. Sebab apa? Sebab kes yang berkaitan dengan faraid, saya akan rujuk dia. Uh, tapi peguam ni di Johor. Saya memang panggil dia pakar faraid. Sebab apa? Sebab kes yang melibatkan kematian lebih daripada 14 lapis dan ke atas, Pak lawyer ni boleh buat. Tak silap saya itu dia pernah bagi tahu dia selesaikan kematian berlapis hampir 40 kematian. 40 kematian berlapis tuan-tuan. Ah, boleh selesai dan hakim rujuk peguam ni untuk buat perkiraan. Kalau sampai hakim rujuk peguam untuk buat perkiraan, maksudnya memang kita boleh panggil dia sebagai pakar lah walaupun dia kata jangan panggil dia pakar. Sebab dia pun masih belajar. Tak. Tapi sebab kita tahu dia boleh buat. Saya nak kira dua lapis faraid pun tuan-tuan. Ambil kalkulator dah. Kalkulator faraid dah. Kawan tu boleh kira manual. 36 ke 37 lapis. Manual. Kira-kiraan untuk faraid. Betul pula tu. Betul dia punya kiraan dia tu. Sebab faraid ni bermain dengan matematik. Kita ni tak minat matematik. Kira duit minat lah. Tapi kira duit faraid ni kurang sikit. Jadi tu yang kata. Betul. Kira duit. Ah, Kira duit laju lah betul lah baru. Kita bab kira faraid ni kurang sikit. Setakat selapis saya boleh kira. Masuk dua lapis dan ke atas saya ambil kalkulator dia. Tekan, pak keluar kan. Tu cerita dia. Sebab tu bila kita ada satu-satu kekuatan sebagai owner firma. Sebab tu saya bagi tugasan tu yang untuk tuan-tuan. Ni tengok based on kepada SWOT nanti tuan-tuan tengok lah. Apa kekuatan firma tuan-tuan untuk kes yang 4 saya bagi tu.
Dari segi kewangan, ada funder ke tak ada funder ke kan. Mana ada klien-klien yang apa VIP ke VVIP ke. Setakat ni contoh macam saya, setakat ni yang paling high profile yang pernah saya kenalikan, klien saya title dia doktor, tu je paling tinggi. Doktor PhD. Tu je paling tinggi. Atas daripada tu belum lagi. Datuk ke Datin ke belum ada rezeki lagi lah. Ataupun artis sekalipun belum ada rezeki lah. Doa-doa lah ada rezeki kan. Tapi setakat saya kenalikan kes yang doktor yang bertitle doktor PhD ni, sangat mudah dia punya urusan ni. Maknanya dia tak cerewet lah. Kita bagi je berapa bil kita, dia bayar, kes dia pun jalan mudah dan sebagainya. Faham tak? Dia berbeza sikit lah dengan klien-klien kebanyakan yang kita kenalikan ni. Ada ranjau dia yang kita kena lalui dan sebagainya. Ah, Lepas tu kita boleh tengok. Kalau dari sudut weakness ni, kalau sebagai owner firma, antara weakness yang saya nampak, mungkin kita fokus kepada kes-kes syariah sajalah. Ataupun mungkin peguam kita dekat court kita, dekat firm kita tak ramai dan sebagainya. Dan bila melibatkan opportunity atau peluang ni, dia berkait dengan isu. Mungkin kita pakar buat kes jenayah. Contoh Puan Umum pakar buat kes faraid. Boleh offer pada klien-klien. Kita ada pakar untuk faraid. Kalau nak buat kes melibatkan pengurusan pusaka, boleh roger kami. Tak ada masalah. Faham tak? Sebab kadang-kadang klien tak tahu di mana nak bermula. Lagi-lagi melibatkan kes-kes faraid. Faraid ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin dan tuan-tuan ada masa, cubalah tanya dekat orang-orang kampung tempat tinggal tuan-tuan. Felda lah terutamanya. Felda ataupun kampung-kampung lah. Cuba tanya. Tanya je lah. Macam puanmu dekat Kuala Lipis kan? Ayan, puanmu kat Kuala Lipis kan? Ya, ya, ya. Okey. Betul. Kuala Lipis tu lagi banyak kampung puan. Puan cuba tanya siapa yang nak apa yang perlukan khidmat tu. Memang ada. Dia orang tak tahu di mana nak bermula. Macam mana nak menguruskan harta pusaka. Dan dia orang punya aset pusaka puan. Kalau kena gaya, woi banyak dia punya tu. Tanah itu, tanah ini, emas dan sebagainya. Tu banyak. Serius banyak. Ha, Boleh cuba tanya lah. Bagi cadangan je. Tanya dulu tengok. Nanti puan akan jumpa. Ramai sangat yang dah 2-3 tahun kematian berlaku. Tak selesai-selesai. Rupanya tak tahu cara. Nak tunggu dia datang pejabat. Macam saya cakap lah, sampai bila kita nak tunggu klien datang pejabat? Itu kata kita kena bergerak cari klien. Sekarang ni zaman terbalik. Kita yang kena cari klien. Tapi kena kekalkan profesionalism kita sebagai peguam. Bukanlah bukanlah mengharap. Tapi maknanya kita just offer je. Klien nak datang. Tak nak tak apa. Tu maksud saya. Okay? Okey, dari sudut untuk komunikasi dan informasi ni apa yang pentingnya? Pentingnya bila kita menjadi owner syarikat, komunikasi yang berkesan ni adalah antara kita dengan klien kita. Okay, how you close deal with client itu yang akan membuatkan you punya next kerja you smooth ke tidak. Dengan klien, dengan mahkamah, how you entertain the staff dekat court, how you present your case kat court, dengan staff mahkamah, macam mana you berurusan dengan kerani, macam mana you berurusan dengan apa ke nama, Allahumma salli alaihi wasallam, dengan kerani, dengan pendaftar, dengan polis mahkamah. Sebab kadang-kadang dengan kita bertegur sapa dengan polis mahkamah pun, kadang-kadang polis samba je. Polis tak ada kepentingan tau bila dia kat mahkamah ni. Betul tak? Puan Mu kat civil ada juga kan? Polis mahkamah. Betul tak? Kalau tanya saya rasa ada polis mahkamah dekat Ada, civil. ada, Ha, ada. di syariah pun kita ada. Okey, kita rajin bertegur sapa, jumpa pegawai polis pagi-pagi. Besok tu mesti polis tu kata, puan cari lawyer lah. Tu jumpa lawyer tu. Dia sendiri yang akan offer. Jumpa lawyer tu. Sebab kita punya communication kita yang baik dengan polis. Itu je. Contoh kan, Puan Ain jenis seorang yang ceria. Contoh pergi ke court,
selalu tegur semua orang. Tegur semua orang. Tegur pegawai polis kat mahkamah. 2-3 hari tegur, hari keempat, klien pergi tanya kat pegawai polis, "Cik, ada tak lawyer yang boleh bawa kes saya ni?" "Puan nak lawyer?" "Tu, Puan Ain. Boleh pergi jumpa ni." Tunjuk ke Puan Ain. Kebetulan Puan Ain ada kat court. Dia takkan bagi orang lain. Sebab dia tahu yang selalu bertegur siapa, yang selalu tanya khabar siapa, Puan Ain. Lawyer lain tak tegur pun. Contoh, tu maknanya kita kena faham lah. Kita jadi owner syarikat ni jangan sombong. Istilahnya jangan sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, kena jujur. Jujur dengan klien. Kalau kata tak boleh, cakap tak boleh. Kalau kata klien nak juga, kita kena bagi tahu apa konsekuen kalau you lantik juga kita untuk uruskan kes tu. Boleh kita bawa, tapi apa konsekuen dia kita bagi tahu pada klien. Contoh, saya pernah kendalikan kes yang saya tahu kes tu memang tak kuat pun, puan. Tapi saya kata sebab klien nak juga kita bawa, saya kata boleh bayar harga saya, tapi konsekuen dia begini. Saya akan cerita pada klien apa konsekuen-konsekuen yang dia kena tanggung. Klien setuju baru kita bawa. Klien tak setuju jangan bawa. Sebab nanti dia akan salahkan kita balik. Tu risiko bila kita bawa kes-kes pada klien yang kita tahu kes tu tak berapa kuat pun. Nak di fight, tapi dia nak juga bawa. Tu masalah ni. Ada setengah klien dia nak asal ada lawyer. Dia tahu dah kes tu tak kuat, tapi dia nak juga asal ada lawyer. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kita bagi tahu. Lepas tu saya kata kena jujur dengan klien. Kalau jujur dengan klien, dia marah kita pun tak rasa galak sangat. Sebab kita dah jujur. Ha. Okay. Kemudian kita kena sentiasa menjaga kerahsiaan klien. Jaga kerahsiaan klien ni bukan dari sudut kita reveal apa benda yang ni. Kalau pun dah selesai kes, contohnya kita nak, kebiasaannya zaman sekarang ni lah. Bila kita dah habis kes, biasa kita akan ambil gambar klien, betul tak? Kita ambil gambar klien sebagai kenang-kenangan. Sebab mana kes tu memberi makna kepada kita sebagai peguam. Kita dah kendalikan kes. Contoh macam Ain tak sampai setahun bawa kes 3 bulan selesai. Si Ain rasa aku kes ni paling cepat aku selesaikan ni. Mesti nak ambil gambar klien. Boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita nak up di mana-mana sosial media, nama pun sosial media, kita kena bagi tahu klien dulu. Macam saya akan bagi tahu pada klien. Saya akan minta izin klien. "Puan, boleh tak saya minta izin? Saya nak up gambar kita ni, tapi saya tutup muka puan sebagai tanda kes dah selesai." Dan kebanyakan klien saya tak ada masalah. Dia tahu. Kita tak akan reveal muka dia. Tu style saya. Ada setengah klien, "Tak apalah tuan, tak payah tutup. Tak apa, saya okey je." Ada setengah klien macam tu. Kalau dia jenis macam tu, tak ada masalah. Reveal je lah muka dia. Tapi first thing first, bila kita nak ambil gambar, nak apa, up di mana-mana sosial media sebagai tanda kes dan sebagainya, kita kena tanya klien. So itu a part of menjaga kerahsiaan klien. Bukan sekadar, habis kes habis, aku dah ambil gambar dengan dia, aku boleh reveal. Tidak. Dia lebih daripada itu, tuan-tuan. Dia kena faham kat situ lah. Baik. Jangan kita tersalah faham menjaga kerahsiaan klien tu. Okay. Baik. Ni yang sebab tu kita ada satu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. 2010 ni, apa akta ni? Akta ni cerita tentang data kita. Tapi walaupun ada akta ni, saya percaya data-data kita ni pun dah leak, dah merata-rata dah. Dah leak dekat mana-mana tempat dah, saya rasa. Tak ada dah rasanya yang kita ni secure, saya rasa. Kalau tak adalah scammer call hari-hari. Sehari sampai 2-3 kali scammer call. Betul tak? Puan Ain dengan Puan Umum mesti selalu terima calling daripada scammer. Betul tak? Betul. Ha, Betul, betul. saya rasa akta ni ada sekadar ada lah. Bukanlah kata tak. Yelah, kalau tak ada nanti kan kita pula mendesak kerajaan. Tapi bila dah ada, dia ada sekadar ada je lah. Kalau kita berjaya dapat trace scammer tu, barulah sedap sikit kita nak guna akta ni. Tapi kalau tak, kebiasaannya dia orang macam tu je lah. Okey, kalau tuan-tuan perasan, saya tak pasti tuan-tuan ada baca ke tak. 2-3 hari lepas ada satu berita keluar, kartel hibah, pegawai syariah dan peguam syariah ditahan. Ada baca tak paper tu? Ada baca tak kes tu? Ke tak sempat baca? Uh, saya tak saya saya tak sempat baca dekat paper, cuma ada lalu dekat TikTok dah. Tahu dah dia orang sebut pasal kata hibah tu. Ha. Okey. Saya cerita sikit. Benda ni berlaku dekat Johor. Okey, benda ni berlaku kat Johor.
Dan kartel hibah yang dimasukkan itu adalah melibatkan satu staf mahkamah. Yang kedua, peguam syari'i itu bukan peguam sebenarnya. Bukan peguam. Dia adalah um, bekas staf pejabat agama. Ah, yang dia bekas staf pejabat agama yang berhenti bekerja dan dia buka firm tanpa ada tauliah. Dahsyat tak dahsyat Sebab apa? Sebab dia nak kaut kes-kes yang melibatkan hibah tanpa kita macam mana kita tahu uh, kes pengesahan hibah perlu lalu bicara. Betul Ain Kita nak pastikan hibah tu sah kena lalu bicara. Betul Okey. Jadi Betul. sekarang ni kartel ni atau bukan kartel, insan ni dia buat macam ni. Bayar harga yang ditetapkan which is harga tu sama macam dia lantik kita sebagai peguam, tapi you tak payah lalu proceeding bicara. Terus dapat perintah pengesahan hibah. Faham tak? Faham tak apa saya cakap? Dia terus dapat perintah pengesahan hibah tanpa lalu proceeding hibah. Lalu proceeding bicara dekat Johor. Itu puncanya kenapa apa ditahan oleh SPRM. Dia kira apa pecah amanah lah kot. Pecah amanah ke? Saya pun tak tahu dia punya istilah dia. Ha. Pihak yang dikatakan sebagai peguam tu bukan peguam. Dia bukan peguam. Dia staf pejabat agama yang maklumat yang saya dapat lah. Okay. Cuma dia membawa nama yang sangat buruk kepada institusi peguam. Sebab dia jadi sebab yelah you gunakan title peguam sedangkan you bukan peguam. Sebab tu kita kena hati-hati bila kita nak buka firma ni. Itu antara risiko-risiko yang kita kena kena tanggung tuan-tuan. Kena tanggung dan kita kena bersedia untuk dipertanggungjawabkan. Sebab sekarang ni dah ditahan dan dalam siasatan tu lah. Tuan-tuan tahu tak berapa kos yang dia apa berapa kos yang dikenakan kepada klien. Untuk satu klien dia charge harga RM7,000 untuk dapatkan perintah pengesahan hibah tanpa lalu proses perbicaraan. Sedangkan kos yang sama, tuan-tuan boleh bayar kepada peguam yang ada tauliah macam saya, macam Puan Ain, macam Puan Umu kalau ada tauliah syariah. Yang mana kita, bila lalu bayar pada peguam macam kita ni, kita akan lalu proses bicara. Jumpa hakim, sahkan rukun, syarat apa semua baru dapat perintah. Ni tak. Sebab orang sekarang dia nak cepat. Dia nak cepat dan dia rasa, oh lawyer ni boleh dapatkan terus perintah pengesahan hibah, tak payah lalu bicara. Bayar dia je lah, RM7,000. Dia charge kepada 13 kepala. Tak silap saya 13 kepala. Hampir RM100,000 dia dapat untuk buat kerja macam ni. Daripada tahun 2016 sehingga 2018. Ah, tuan-tuan bayang sikit punya lama dia buat baru di kantor. Ini sebab SPRM trace lah. Okay. Saya tak boleh masuk. Alamak, siapa yang tak boleh masuk ni? Lim tak boleh masuk. Sorry, saya tak perasan pula. Semua dah ada ni kan? Semua ada lagi kat dalam ni. Yang Infinix ni siapa Infinix X6525B ni siapa Saya ada lagi. Puan Umar ada lagi. Tak Puan tahu Ain ada kami lagi. empat, kami empat orang je. Azwa ada tapi dia cakap kat saya dia pergi toilet jap. Tu je. Muslim tak sure. Muslim. Infinix ni siapa? Lim Oh, Muslim lah tu. Sekejap, saya baru perasan. Sebab saya ni lah. Saya baru perasan dia punya message ni.
Saya harap Infinite ni lim lah. Sebab saya macam rasa dah cukup ni semua ni. Okey, dah habis topik minggu ni. Ada apa-apa soalan sebelum saya ni? Tak ada kot. Ain okey Ain? Puan Umu okey Puan Umu? Okey, okey, tak ada soalan. Tak ada soalan eh? Hmm, Infinite ni siapa? Lim ke? Lim ke Azwar? Kau dia masuk tapi tak ni. Tak apa, nanti saya akan letak dalam channel tu lah untuk tonton revise balik. Um, Tajuk minggu ni dah selesai bersekali dengan topik minggu ke-6 minggu depan. Tapi tak apa, kalau saya rasa ada benda yang kita nak bincang lagi minggu depan ataupun nak dipanjangkan lagi perbincangannya minggu depan, saya tambahlah sikit lagi untuk topik boot minggu ke-6 ni. Cuma asasnya benda ni dah tuan-tuan dah didedahkan. Jadi boleh mula berbincang lah dengan tajuk yang saya dah tugasan yang saya bagi tu. Buat dalam bentuk paperwork dalam bentuk paperwork lengkap, dan nanti kita akan saya nak minta tuan-tuan present sikit uh, macam mana you convince your client lah untuk empat-empat case tu. Mengapa dia sebagai part of prosedur yang universiti tetapkan lah, sebabnya kata nanti kan macam mana saya nak bagi markah kan. Itu je lah. Boleh. Ain nak tanya apa Ain? Nak tanya di nak tanya sekarang pun boleh, nak tanya ni pun tanya sekarang lah. Tanya sekarang ke? Boleh. Tanya Berkaitan dengan subjek kita kan? Boleh je. luar sikit. Luar sikit tapi still related dengan subjek. Hmm, saya tanya je lah. Saya make sure kalau macam saya kan, saya kerja ni sampai bulan 2 je. Awal bulan 2 lah macam tu. Kontrak bulan 2. Sampai tak kontrak lah. Saya resign. Lepas tu, saya ni nak kena, saya kena sekarang ni masalah saya sebab mak saya